Hai semua, selamat datang ke dapur saya. Jangan lupa tekan like, komen dan subscribe ya. Hari ini kita nak buat satu menu yang sangat sedap dan wangi. Sate kambing perap goreng. Kita mula dengan sediakan bahan kisar. Masukkan dalam blender 1,5 ibu jari kunyit hidup dan halia, 1 ibu jari lengkuas, 1 cawan bawang putih, 2 cawan bawang merah dan 2 batang serai yang dah dihiris. Kisar semua sampai halus. Lepas tu, kita tambah daun limau purut dalam 5 helai dan kisar sekali lagi. Daun limau purut ni sangat penting, dia bagi aroma yang segar, rasa yang unik dan bau yang betul-betul menaikkan selera. Kalau nak lagi wangi, boleh siap-siap daun limau purut sebelum kisar. Sekarang kita sediakan daging kambing. Gunakan 2,5 kg daging kambing yang telah dipotong kecil-kecil, sesuai untuk sate. Masukkan ke dalam mangkuk besar. Kemudian, tuang semua pes yang kita kisar tadi ke atas daging. Pastikan gaul rata. Boleh guna sudu kayu atau sarung tangan untuk elakkan tangan berbau kuat, sebab bahan ni memang power aromanya. Lepas tu, kita kisar pula 2 cawan kacang tanah yang dah disangai atau digoreng tanpa minyak. Ini yang akan bagi rasa sate yang klasik. Masukkan kacang kisar ke dalam mangkuk daging tadi dan gaul hingga sebati. Perapan ni kalau disimpan semalaman dalam peti ais, lagi sedap sebab rasa rempah masuk ke dalam daging. Daging ni boleh digoreng dengan sedikit minyak dalam kuali. Atau kalau nak lebih autentik, boleh juga dibakar atas arang atau pan BBQ. Wangi dia memang tak terkata. Dan siaplah sate kambing perap goreng kita. Sesuai dimakan dengan nasi panas, nasi impit atau makan begitu saja. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak resepi sedap.